La ilah Allah. Oh, duit lagi. Yo. Okey. Awak kontak mana yo? Duit dia terjatuh ya. Dia Weh. dompet sekali ya. Weh, banyak duit tu. Kotek. Ni, RM1. RM20. Ni duit RM20. Tu RM50. Tu RM20. Ni duit Weh, duit lagi sana. Nanti kita tengok buka dompet dia. Ambil. Tengok IC siapa? Telefon kesian awal ni. Oh, ni RM50 lagi. Weh, itu RM50 lagi. Jatuh baju. Kotek baju. Ada lagi tak ni? Tak lah. Masuk dalam semua. Jatuh. La ilaha illallah. Duit ni memang nak lari kot. Ambil kotek. Nanti bagi ketua dia balik. Ada tak IC tu? Ada, nanti kita tengok. Telefon. Kita akan telefon dia. Ni lagi duit. Ni ambil. Nah. Banyak duit orang ni. Ni RM1. Nah. Ini apa kertas? Ni kertas. Ambil. Topik ni. Oh, itu lagi. La ilah Allah. Oh, duit lagi. Ni lagi. Tu lagi. Ambil. Ada lah. Ambil. Ada lagi tak? Mesti ada. Kita tengok IC dia siapa. Tengok IC siapa punya. Apa nama? Siapa nama? Tengok. Apa nama? Tengok nama. Nama siapa? Nama dia. Lok. Kota ke? Tepi. Jalan Salor. Kampung mana? Okey. Muhammad Saiful Azli bin Isa. Nanti ambil duit pada bacu ni. Dompet ni. Banyak duit RM1,000 ni. Siapa? Call saya 011-819-8101. Okey, ngam. Oh, ni duit banyak Simpan bacu. Ada lagi ni. Kalau tengok celah-celah. Ada lagi ni. Kutik. RM1,000 tu. Simpan. Masuk dalam dompet lah baju. Masuk dompet.